آمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ربنا افتح لنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجر لنا أرض عيونا، وجعلنا ممن شكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu lagi. Uh, Minggu lepas kita tangguh. Jadi insyaAllah malam ni kita mula pada ayat 44 Surah Al-Kahfi. Saya mulakan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Hunalikal walayatu lillahil haqqa. Wa khairun sawaban wa khairun uqba. Hunalika, di situlah bagi engkau. Huna, ada. Di situlah, di situlah. Hunalika. Okey, itulah kisahnya sebelum ni ayat 43 ya, kisah walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak bagi engkau, tidaklah jadi baginya uh, pengikut yang menolongnya dari sisi Allah, wa makana, dan tidak pula ada pun dia dapat membela diri. Ini tentang orang yang kedua yang apa? Yang mengatakan bahawa hari kiamat tak ada pun dia akan sentiasa ada dalam petunjuk Allah dan dapat kebaikan. Nah, tidak orang yang mengaku yang dirinya sempurna lah. Tak ada akan berlaku kerosakan atau pada dirinya dari segi ilmu atau dari segi pengikut dia atau hartanya. Jadi situ. Kerana keadaan itu ialah iaitulah wilayah walayatu lillah, wilayah Allah. Kawasan penguasaan Allah itu kekuasaan Allah semua. The protection dalam lindungan Allah ni. Lillah al-haq, kebenaran. Lillahil haq. Hunalika al-walayatu lillahil haq. Huwa khairun, ia lebih baik, sawaban, balasan, pahala, sawab, wa khairun uqba, dan paling baik uqbah daripada akibat, maksud penghujung daripada kehidupannya. Jadi itu antara maknanya lah. Jadi di situlah wilayah milik Allah yang benang. Ia lebih baik balasan dan lebih baik atau sebaik-baik akibat akhir akhir pada hidupmu. Uh, Silakan Haji Asyik tambah apa-apa. Saya tak tengok makna dia. How to Hunalika, dia gabungan ada tiga perkataan lah. Huna tu isim isyarah. Huna cuma al-lam, ada lam. Huna al-lam tu dipanggil lil bu'di, untuk jauh. Ka tu al-khitab, haraf khitab yang kita tuju percakapan tu kepada siapa lah. Ka, engkau. Jadi ini semakin sebagai di sana. Maksudnya hari akhirat nantilah. Al-walayatu. Al-walayatu ni ada dua qiraat Islam ni. Ada satu al-walayatu, iaitu al-wilayatu. Al-walayatu lebih kepada pertolongan, kekuasaan lah, kekuasaan. Al-wilayah pun lebih kurang, al-wilayah sultan, kekuasaan. Lebih kurang juga lah kot. Lillahil haq, bagi Allah. Al-haqqi ni dia majrur, dia sifat kepada Allah lah. Ja majrur lillah, ja majrur. Huwa khairun, huwa mubtada, khairun khabar. Sawaban, tamyiz. Dia adalah sebab baik, pemberi balasan. Wa khairun uqba, dan juga sebab baik. Wa huwa khairun, wa ataf, khairun khabar. Khairun ni isim tafdil. Macam akhyaru khairun, dia boleh tanwin lah. Dan biasa ada tamyiz lah. Uqbah tu tamyiz juga lah. Sebab baik, pemberi balasan, apa ni, kesudahan.
kesudahan apa? The final end. Kesudahan. Final end. Hujung hidupnya. Ya. Okey. Allah Allah. Doktor tambah apa-apa? Yang apa tu al-wal al-walayah tu mubtada kan. Ya. Boleh juga. Okay, jadi yang billahi dalam bentuk segi jumlah tu adalah sebagai billahi sebagai apa ni? Khabar untuk dia lah. Apa? Untuk hunalika pun kalau mubtada, yang lain tu semua khabar dia lah. Doktor? Okey. Okey. Hilang doktor. Okey, dah. Silakan. Okey. Okey, dah. dengar dah. Adik-adik kata hunalika ni mubtada, al-walayatu lillahil haqq, itu khabar dia. Hilang lagi. Ingat Baru dengar balik. Okey, terus. Apa? Ulasan doktor. Silakan. baik. 45 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, doktor kan. Silakan. Dengar kan? Silakan. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Wow, tadi ialah ini ayat baru lah ya. Ya. Istinaf. Idrib ni ialah Amar. Kemukakanlah lahum kepada mereka masalah hayati dunia, maknanya itu sebagai maklumbi dia lah. Sebab tu bagi atas dalam mudhaf ilaih masalah hayati, perumpamaan kehidupan dunia ini. Jadi al-hayati dengan ad-dunia tu dalam hubungan man'ut dengan na'at ini. Okey. Kama'in tu adalah sebagai maklumbi yang kedua, iaitu dia pada kedudukan fi mahali nasbin lah. Kemudian oleh kerana dia ada an tu baris tanwin tu, jadi anzalnahu tu akan menjadi sebagai nahan ya. Okey. Dia anzalna, kami telah turunkannya. Hu tu adalah sebagai maklumbi lah. Minas sama'i, mana yang minas sama'i itu ialah dia muta'alliqani kepada hu tu lah, kaitan kepada anzalna. Kemudian berikutnya talaqah bihi, fa tu ila huruf ataf. Talaqa tu akan menjadi fi'il madi, lalu bercampurlah dengannya apa yang bercampur, iaitu nabatul ardi, tanaman di bumi ya. Jadi nabatul ardi itu dalam keadaan mudhaf ilaih, di mana nabata tu akan menjadi fa'il lah. Fa'il ya. Jadi maknanya ni tanaman di bumi akan bercampur dengannya, iaitu bercampur maksud tadi yang air itu kan. Kemudian asbaha ni adalah dalam keadaan masa pagi lah. Asbaha ni maknanya dia adalah jadinya isim dia ialah huwa hashiman. Jadi hashiman ni adalah sebagai khabar asbaha adalah okey. Kemudian kita tengok nasruhu tasruhu riyah. Jadi kat situ ditiup olehnya, iaitu angin meniup untuk mengeringkan bumi itulah. Jadi
tasruhu tu dalam keadaan mulai apa ni? Dalam keadaan tasruhu tu ada fi'il mudhari'. Hu tu akan jadi maf'ul bih lah. Maf'ul bih. Jadi fa'il dia ialah ariyah. Jadi fa'il dia jadi angin meniupnya lah. Kemudian ayat berikutnya ialah wa kana Allahu. Jadi kat situ Allah akan menjadi isim kana. Ala kulli syai'in itu akan menjadi dalam keadaan apalah, ala kulli syai' itu dia muta'alliqan ni kepada muqtadiran, iaitu Allah, dan Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu lah. Jadi kalau ayat depan kita tengok ayat yang ke-45 ini ialah kekekalan perumpamaan kehidupan di dunia kepada mereka seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu air hujan tu bercampur dengan kemudian tanaman di bumi bercampur dengan air, lalu pada pagi itu ia menjadi bumi tadi lah, bumi akan menjadi kering ditiup oleh angin ataupun angin meniup pada pagi itu akan Hasiman ni tumbuhan jadi kering, bukan bumi, tumbuhan. Hasiman sepertinya dry stocks ni. Dry stocks maksudnya daun-daun kering lah. Daun-daun kering. Ya, daun kering. Okey. Ya, sorry pasal tadi nabatu al-ard tadi ya. Tanaman ni. Tanaman akan menjadi kering ditiup oleh angin tadi lah. Ya. Dan Allah maha berkuasa atas setiap sesuatunya lah. Jadi kulli syai'in tu hubungannya ialah mudhaf ilaih lah. Okey. Ala kulli itu akan menjadi sibuk jumlah lah. Jadi ala kulli tu dia berkaitan dengan muta'alliqan ni kepada muqtadiran. Okey. Jadi muqtadiran akan menjadi khabar kana lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada pada yang lain? Tuan Wajah ulas? Ada? Tak ada? Sudah Jasri. مثل الحياة الدنيا, jadi الحياة الدنيا موصوف صفة مع منعون. Jadi dunia tu majrul, tak nampak tanda baris bawah lah sebab dia huruf apa ni, alif maksurah, dia tak nampak tanda baris bawah, tapi dia majrul lah sebab dia al-hayah, sifat pula al-hayah. Kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata, dia ikhtalata fi'il madhinya ikhtalata, bercampur aduk, bercampur baur lah. Nabatul ard jadi fa'il, fa'asbaha, ini asbah ni macam kana, dia fi'il naqis. Khabar isim asbahnya huwa, dalam asbah tu ada huwa lah. Tak perlu ulang lah, patutnya fa'asbaha nabatul ard, tak perlu ulang lah, dia kembali kepada nabatul ard. Nabatul ard ni dia muzakkar, sebab ikhtalata muzakkar, nabatul ard ni muzakkar. Fa'asbaha, kalau muannas asbahat, asbaha hashiman khabar, dan asbaha ni dia tak sebenarnya pagi. Kalau literal pagi, tapi dia dalam penggunaan kadang dia berubah menjadi sesuatu lain. Berubah menjadi asbaha. Tapi itu kejadian pada pagi tu sebenarnya tu. Jadi kata akar dia subuh. Jadi tapi kalau dia konteks selalunya ditulis sebagai berubah jadi satu benda lain. Atau dia berubah jadi karya. Silakan. Ya, Hashiman ni kering. Jadi bila tumbuhan tu dah jadi kering, jadi angin meniup lah. Tazruhu riyah ni fa'il hiya ni, sebab ariyah tu fa'il ariyah tu muannas. Tazruhu riyah. Hu tu muzakkar, nabat ard tadi. Jadi dia boleh disifat kepada Hashiman yang dah kering tu. Jadi angin tiup lah kan. Yang lain tu biasa. Jadi apa, daun-daun kering yang ditiup angin, dan tazruhu, angin tiup, tazruhu, angin tiupnya. Angin tiupnya. Wallahu a'lam. Tapi itulah terusnya.
Cuma saya lihat Hmm. kalau perkataan untuk menjadi je dia sara. Tapi kalau menjadi menunjukkan masa, kalau menjadi berlaku pada pagi itu dia asbaha. Kalau petang amsa. Kalau siang zalla. Kalau berterusan dia madama. Tapi itu semuanya itu dalam keadaan menunjukkan masa dalam kategori ahwat kana lah. Yang saya faham lah. Ya. Okey, tak apa. Jadi maksudnya ayat ni perumpamaan kehidupan kita ni sebagai manusia pun macamnya uh, air yang jatuh. Allah beri petunjuk untuk kita dapat rezeki, dapat hidup, tapi akhirnya kita akan mati juga. Jadi itu yang kena diambil gambaran daripada ayat ni lah. Okay, Alhamdulillah. Puan Jana silakan. Hari ni Dr. Zainal dia lompat. Silakan, Puan Jana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال harta mubtada wal banuna zinatul hayati dunia wal banuna tu anak-anak anak pinak zinatu perhiasan al hayati dunia kehidupan dunia. So harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Ya. Okay. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Baqiyah, yang kekal. Dan yang kekal, as-solihatu, perbuatan ataupun kebajikan yang dilakukan adalah lebih baik, khairun, lebih baik di sisi indah, di sisi Tuhanmu, Rabbika, Tuhanmu. Sawabau wa khairun amala. Apa tu? Sawabau, pahala pahala wa khairun dan lebih baik, ya? Balasan. Balasan dan amala harapan. So apa tu yang bahagian kedua ni maksud dia ialah dan amal-amal soleh lebih amal-amal soleh berkekal dan lebih baik di sisi Tuhan engkau. Sawabah wa khairun amala, lebih baik sebagai apa? Dan memberi dan lebih baik dan lebih baik dan apa? Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sawabah tu apa? Sawabah tu apa kan? Pahala. Sawabah pahala. Lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. Macam mana? Okay. Tak dengar. Tak dengar Ustaz Usop dia mute. Oh ya. Saya batuk, saya mute. Saya takut batuk kuat sangat. Okey. Yang ni wal baqiyatus salihatu. Dia maksud sifat. Bagi nak terjemahkan dia. Amal kebajikan yang kekal ataupun dan amal soleh. Baqiyatu yang kekal adalah amal soleh. Dah Haji silakan si Haji. Yalah. Al-mal wal banun ini mubtada wal banun ma'tuf pada mubtada. Zinatul hayat dunia, khabar zinatu ni mudhaf. Alhamdulillah ilaih dunia sifat. Jadi antara mubtada dengan khabar kita bertambah adalah kat sini lah. Al-mal harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayat dunia, perhiasan dunia, kehidupan dunia. Wal baqiyatu salihat, baqi ni kekal lah, baqa ni kekal. Tapi ni isim fa'il. Baqin, baqiyat jama' as-salihat. Kalau ikut Abdullah Basmih dia kata amal-amal soleh yang kekal faedahnya.
Kalau terjemah Indonesia dia kata amalkan kebajikan yang terus menerus. Lebih baik khairun inda rabbika sawaban. Di sisi Tuhan kau, sawaban ni tamyiz lah. Sebab dia biasa bila ada isim tafdil dia ada tamyiz sawaban. Sebab baik balasan di sisi Tuhan kau dan juga sebab baik pengharapan. Wallahu a'lam. Tak dengar? Yusuf, Wah. Ustaz, Al-baqiyatu ini adalah isim fa'il. hmm. Jadi as-salihatu ni mansub lah. Mansub. Tak juga dia marfu'. Kalau mansub as-salihati. Marfu' Jadi dia marfu' sifat je lah. marfu' ya. Sebab dia mubtada. Atau dia menjadi fa'il kepada al-baqiyatu. Jadi jadi amalan yang soleh akan mengekal atau mengekal. Kalau boleh gitu lah. Kan? Sebab bila dia isim fa'il, dia boleh ada maf'ul, boleh ada fa'il. Jadi kalau saya boleh fahamkan, as-salihatu menjadi fa'il kepada al-baqiyat. Ataupun kalau bahasa sifat pun nak terjemahkan tu agak tak berapa ni, tak berapa cantik. Kan? Kalau English dia kata enduring good deeds. Enjoying good deeds. Enduring tu kekal lah kan? Ya, Yang as-salihatu yang bakiah tu. mengekal. Amalan baik yang mengekal. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Haji Sawaban tu tamyiz lah. ya. Sawaban. Tamyiz. Ya. Sawaban tamyiz. Tawaban Kemudian yang tamyiz pada Khairun. Amalan yang tamyiz. Banun tu maknanya dia macam dia punya keturunan lah, nenek, cucu, cicit semua tu lah. Zuriat. Dia bukan sebagai anak dengan bapa saja, dia sampai ke cucu cicit lah. Sebab tu Banun kan. Macam kita lah Bani Israel kan. Keturunan. Ni Anak pinak. anak pinak semua. Cucu semua sampai tu. Alhamdulillah. Silakan Haji Mak Syah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال. Ini yauma ini mansub kan? Jadi kalau saya tengok i'rab dia kata ini yauma ni dia mahlum bih kepada sesuatu yang hazaf, iaitu ingatlah, uzkur. Ingatlah pada hari kami jalankan gunung ganang, jibal, watara alda, dan engkau lihat bumi, baziratau, dia rata, wahasyarnahum, dan kami himpunkan mereka, falam, dan tidak nugadir, kami tinggalkan ahadan minhum, seorang pun daripada mereka. Jadi kalau nak terjemah ni, dan ingatlah pada hari kami jalankan gunung ganang dan kau lihat bumi itu rata dan kami himpunkan mereka dan tidak kami tinggalkan seorang pun daripada mereka. Ya. Tara ni boleh masuk akan. Jadi semoga. Okey. Silakan aja sih. Wa yauma, kita tengok ialah dia kata maf'ul bihi kepada fi'il yang mahzuf kan, kena uskul tu. Ingatlah hari yauma ni kita tengok dia tak ada tanwin. Jadi dia mudhaf. Mudhaf ilaih dia dalam bentuk jumlah. Nusailul jibal tu, jumlah tu menjadi mudhaf ilaih kepada yauma. Jadi dia ada kaitan lah. Yauma ni dengan nusailul jibal ni ada kaitan. Ingatlah pada hari apa? Hari yang kami akan gerakkan sayyaru, gerakkan ataupun bongkarkan atau apa, terbangkan gunung ganang. Ini hari akhirat nantilah. Mana future kan. Nanti. Ingatlah masa ayat ni turun, Allah nak peringatkanlah kan. Ingatlah nanti pada hari kiamat nanti, pada akhirat nanti, kami akan terbangkan atau kami gerakkan gunung ganang ni.
wa taral arda, dan engkau akan lihat arda barizatan. Ni hal lah dalam keadaan arda maf'ulun bih barizatan. Baris ni kalau ikut dalam bahasa nahwunya, baris ni jelas. Macam apa? Dhamir baris, dhamir yang jelas nampak. Jadi bila dah gunung kanang semua dah diterbangkan, bumi dah dia rata, nampak jelas. Pemandangan tu Jauh mata rata memandang. ya. Dah tak ada lah. Dah tak ada gunung kanang, dah tak ada lah. Jelas nampak. Selalu jana mata memandang. Barizah ni jelas lah, jelas. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan tinggalkan daripada mereka seorang pun. Wallahu a'lam. Doktor tambah apa? Bila kita tengok yang tu Nusayyiru tu, kami terbangkan, gerakkan tu, dia dalam wazan asalnya fa'ala, maknanya dia menggerakkan tu bukan sekali, berulang-ulang lah. Fa'ala. Jibalun tu maknanya gunung kanang lah. Daripada Jabalun, jamak dia Jibalun lah. Semua gunung lah. Kemudian tadi yang Haji Nasir kata bumi tu dalam keadaan rata, maknanya rizatan tu akan menjadi hal lah. Maknanya keadaan dia kan. Rata. Keadaan dia. Keadaan falam nukhadir tu maknanya lam tadi adalah huruf yang menasabkan tu lah, fi'il mudhari' tu. Menjazamkan. Menjazamkan fi'il mudhari' nukhadiru. Jadi nukhadir jadinya lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Puan Zaitun, sila sambung. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ni atah ya, atah. Macam cerita. Macam cerita. Uridu waw jamak mereka. Uridu apa dia? Uridu Fil madi majhul. Ya. Orang itu mereka dipersembahkan atau mereka dinilaikan. Dan mereka dinilaikan. Orang itu dipersembahkan. Pilihan. Dan mereka dipersembahkan. Ala kepada Rabbika, Tuhan kamu. Rabbika ni boleh kata mudah wilayah. Ya, betul. Ya. Safa berbaris. Ya. Safa Dalam keadaan berbaris. Okey. Laqad lam taukid. Lam taukid. Qad pun taukid juga. Ya, dekat dia. Sesungguhnya ji'tumuna ni fi'il madi. Madi majhul juga ni. Orang itu ji'tumu. Na kami Ji'tum ni ja'a ni fi'il madi biasa, fi'il madi maklum. Ji'tum. Okey. Na kami ja'a kamu datang pada kami. Kamu datang kepada kami. Kama sebagaimana halaqnakum. Ni pun fi'il madi. Na kami, kum kamu, halaqna cipta kan. Kami menciptakan kamu. Kami telah ciptakan kamu. Kami telah menciptakan kamu awala marrah. Awal marrah. Pertama kalinya. Pertama kalinya. Okay. Bal bahkan za'amtum fi'il madi juga. Za'am tu menyangka kamu menyangka alan bahawa za'amtum
Kamu mendakwa. Kamu Ah. telah mendakwa. Okey, kamu mendakwa. Hmm. Dakwa tidak akan naj'ala lakum mau'ida. Ja'ala. Kami ni Tidak sekali-sekali Alan ya. Tidak sesekali kami menjadikan ya ja'ala bagi kamu. menjadikan bagi kamu mau'ida. Mau'ida ni perjanjian. Nah, wa'dan janji, mau'idan Perjanjian. ya, yang dijanjikan pertemuan, an appointment. Appointment, ini kan. Okey, alhamdulillah. Jadi dan kamu dipersembahkan atas ala rabbika. Okey, aja silakan. Wa'uridu ala rabbika, maknanya kamu pastilah, pasti kamu pasti akan dipersembahkan, akan dihadapkan kepada Tuhan engkau saffan. Wa'uridu ni mereka, tapi itu rabbika ala rabbika saffan. Kamu semua ini pasti akan dibawa menghadap, akan dihadapkan ke Tuhan engkau dalam keadaan berbaris-baris, saffan. Laqad ji'tumuna, dia ji'tum, maksudnya ji'tum. Antum kan ji'tum, fi'il madhi. Tapi na ni maf'ulun bih. Jadi nak sambung dengan na tu dia tambah waw. Waw isbaq ni waw tambahan lah untuk mudah bacaannya. Ji'tumuna. Dia ja'a ya ji'u, dia boleh sambung terus kepada maf'ulun bih. Tapi bila terjemah bahasa Melayu kita tambah kepada ke, kamu semua telah datang kepada kami. Kama khalaqnakum, sebenarnya kami telah ciptakan kamu awal marah, pada kali pertama. Jadi laqad ji'tumuna ni macam maqulul qaul lah. Bila mereka ini sudah dihadapkan kepada Tuhan mereka akan disuruh, Allah berfirman, now you have come to us. Sekarang kamu telah datang kepada kami, seperti mana kami telah jadikan engkau pada permulaan kalinya, awal marah. Bal za'amtum, sedangkan tapi za'amtum ni dah pas dulu ni kamu mendakwa, claim, dulu kamu mendakwa za'amtum bahawa apa yang dia punya dakwanya dia punya an dan lan dan lan jadi al-lan, sebab dia an masdariyah, jadi maf'ul kepada za'amtum ni dalam jumlah fi'liyah, bahawa kami sekali-kali tak akan menjadikan kepada kamu perjanjian ini. Dulu mereka mendakwa Allah tak akan bangkitnya, tak akan bangkit semula lah. Tapi sekarang dah bangkit dah. Itu Allah macam persoalan pada mereka lah. Wallahu a'lam. Apa Doktor? Yang tu maksudnya dia macam, maksudnya idrab, dia maknanya menyusun suatu sangkaan baru lah kan, sangkaan yang membacakan sangkaan tu lah kan. Dia kontra sikit. Kontra tu lah, sebab surat bal tu yang wa'uridu tu, waw tu akan menjadi naik fa'il lah, kan, majul kan, waw tu mereka jadi naik fa'il dia. Okey. Uridu ala, selalunya kalau ada fi'il harap yang diikutinya memberi makna yang lebih lah. Dia boleh uridu ila, boleh. Uridu ala rabbika, bermaksud mereka dipersembahkan kepada Allah di atas mereka dinilai dengan hukum-hukum Allah untuk sebagai apa, hisab mereka. Jadi mereka dihukum atas ketentuan Allah. Apa-apa hukum Allah itu supaya mereka akan dibalas. Itu antara lain menanya. Okey, alhamdulillah, kita ajak saya stop dulu recording.